Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, Miao? Kita kembali balik satu game horror yang baru, iaitu Warfit Fierce. Aku tak tahu betul sebutan ni. Alah, aku lupa nak flash pula. Satu game horror yang kau kena senyap ataupun mati. Uish. Okay, kita tengok. Kita main dengan stranger. Apa ni? Tap 3 message. Apa ni? Tumam Jeff siapa? Apa benda ni jahatnya? Working apa? The one in the lab. Yeah. Mungkin kita kena kejar atau mungkin kita kena serbu dengan stranger, tak tahu. Oh, tu kan. Oh, kuat pula sound dia ni. Ya, Lala tak cari pun. Menipu je kerja dia. Aku tu 3 auto sini tu baik. Tak boleh je, mak. Bawa sampah je. Susah jadi handsome kan. Banyak betul stranger. Wait, jatuh. Betul. Cantik outfit dia. Gila lah. Outfit aku sakai tu. Macam ni je. Oh, pizza. Aku pernah lapang lah pula. You did for your one with the pizza, sir. Cantik outfit dia. Sumpah lah. Bukan tak ada duit. Nak berjimat duit, takkan nak bagi duit bila outfit kat Roblox. Apa? Nak cakap apa? You masih wrong address. 4, 3. Apa? Countdown apa? Countdown. You joget pula. Oh. Seorang lagi tak tahu buat mata, buat apa lah kat atas tu. Tidur kot. Masalahnya ada satu jawapan. Bukan kata yes, no, tak ada. Cantik rumah aku. Besarlah lari orang kaya. Seorang kat atas tak tahu tidur kot. The pizza was cool lah. Palaskan lah. Komplain je kerja. Kau tengok dengan senjata dia buat apa tak tahu lah. Dia takut aku teman. Cuma tak game tak boleh lari. I don't know why it was that but it fell off. I love watching TV but I eat masa lah. Siapa tak suka TV bila makan kan? Hoi, cerita apa Alah, bukalah apa tu AI tu. AI team lah. Hui, kejap aku. Tutup pintu. Macam mana lah aku tak boleh masuk. Hui, mahalnya. Jom kita makan. Atas tu tak payah. Hotel tidur. Kita share. Aku pergi masuk bagian mana ni? Hui, sedap mat. Hui, crispy pizza dia. Hui, benda tu. You can anyone in school IBM. Okay, but I can't take any more. Can you just give them to me in school tomorrow? Oh, bahasa short form.
Tak, aku baru bela ni. Dah. Apa hal kaki aku berjam tu? Oh. Kaki aku sangat. Oh, macam tu je. Apa? Sorry, kok you water lepas. Alamak ni, macam-macam lah. Nasib lah, dosa kalau ada dengar cakap mak. Oh, apa tu? Soal lagi mana? Hilang. Wah! Hai anjing! Lagi! Macam member tak lain tau, terikut sekali. Hai. Mak, itu dah beli. Aku dapat rasa jam sikit lah sekejap ni. Sound dia berubah. Kejap lah, aku tak boleh lari masalahnya. Biar seorang tu biar. Ular sangat kan, malas kan. Asyik game ni sekali seorang buat, seorang kena ikut. Ha? Floor stat meter. Apa? Anime apa ni? Anime apa ni? .42 AM 12 pagi lah. Ni saya berkapa. Menipu. Menipu. Kokok phone kat tepi tu belakang ni, bakal buku ni. Nak pergi kantor ya. Oh ya, rajin ni tadi. Don't stay too late. You know don't good. Let's stay if you take the exam. Okay mak. Palu. I go sign water for the fish. Okay, kita daga. Weh, gelap. Weh, boleh hide shoot. Alah, betul lah game ni. Weh, beraninya kalau aku ni macam-macam ni dah. Sound dia berubah. Aku nak daga. Aku nak. Ai! Ni apa tu? Oh. Weh, tak kena copyright ke Aku takut betul lah sound-sound macam ni. Oh. Bang, kalau ada hal pintu depan, pintu belakang. Hei! Kejap aku. Hey there, little Bob. Can you lick me in? Alah, aku otak dia. Ingat aku betul budak Ha bang? Dah budak, aku tak kenal kau. I'm your friend. Menipu. Itu ayat member tu hutang. Bro, dia macam nak kita member kan. Menipu. Tapi jam hilang. Nak duit datang balik. Itulah member. Member fake. I know dia macam what do you mean? Oh, jangan buka gila. Apa tu? Sekejap. Be careful. We call it fake file away. Okay. Tu kita stand mana lagi lah. Kita hanya patutlah habis bunyi lah hide kat beg tu, katil tu. Abang sangat pernah main game ni.
I see how is it. Lari bang! Oi! dia telang ke pisau. Whoever is called the cops all the time. Oh! Siapa mati tu? Ring tu matikan lah bunyi sound tu. Kantoi lah. Notification tu matikan. Tak pernah tengok cerita horror ke? Oh, tak boleh gerak. Tapi ni game ni ada episod ni episod 1 aku main. Episod 2 tak tahu ada ke tak. Aku tak nampak ni. Mana member? Wah, jangan buat muka pula tepi ni lah. Aku tak percaya aku takut kena copyright song macam ni. Ni kaki dia. Oh, seorang ni tak mati lah. Pergi hide situ kenapa? Mak, tolong mak. Oh, tu message. Alamak, tinggal 2 orang weh. I don't know how to die scared. Itu tak apa. Aku ada. I'm here for you. Aku. Oh! Aku seorang. So sekejap. Kita fikir banyak kan cerita horror. Selalunya orang lari mati. Semua ibu mati. Aku seorang mat. Jadi 3-4 orang. Kita keluar. Patu kau nak pergi mana? Rumah dalam ni. Betul lah kita kena lari. The letter found here under bridge and the white van. Okay. Inside the journal along with the photo and look around. Masa ni just suka kita nampak stranger. He had to be the kid with the grandmother and for the wits. Empat orang, aku seorang je. I still remember to go to school after day. Alah, kalau aku takut weh. Trauma. I am the exam, okay? But I was happy to be alive. Hall. 3 orang nak mati weh. Itu kata happy. Macam tu je. Habis. Bagi aku boleh lah. Cuma dia beberapa seram. Berapa kali je. Not bad. Mungkin sebab episod 1 kot kan. Cuma aku takut ada copyright ni.
Kalau copyright maksudnya, kalau copyright video, song ni hilang, ataupun aku tak post video ni. Dia ada dua tu je kau akan tengok. Okey lah. Boleh lah. Cuba sebenarnya horror dia seram. Jam dia kurang sikit. Episod 1. Oh, apa tu? Apa ni? Post Fierce. Tengok ada episod 1 je. Episod 2 tak ada lagi. Mungkin dia macam tengah fikir kot. Okey lah, kita end dulu Ya, okey lah. Tak ada seram sangat lah. Okey lah, cuba kurang sikit lah. Di Roblox, kau expect apa? Okey, kita end dulu. Terima kasih untuk video aku. Jangan lupa like, subscribe, share video, okey? Bye-bye.